Cara-cara buat repeat order. Masuk ke ruangan main dashboard anda, klik di bahagian shop. Tekan repeat order. Di bahagian member information, masukkan ID member anda dan tekan view. Segala info akan terpapar di bahagian ini. Di bahagian product information pula, pilih repeat order package. Tekan add to cart. Di ruangan ini, anda boleh pilih produk yang ingin di-purchase. Sebagai contoh, saya memilih produk Colever. Tekan add to cart dan klik OK. Untuk confirmation, di bahagian delivery information pula, anda boleh memilih kaedah penghantaran yang diinginkan, sama ada self-collect atau TDC Flexi Ship. Di bahagian payment information, anda boleh pilih kaedah bayaran. Sebagai contoh, cash wallet. Di sini akan terpapar baki cash wallet anda. Shop voucher pula, baki shop voucher akan terpapar di sini. Begitu juga dengan bonus wallet. Anda juga boleh gabung bayaran menggunakan royalty voucher, tetapi maksimum 20% sahaja daripada payment amount boleh digunakan daripada royalty voucher. Tekan submit untuk teruskan. Tekan OK untuk teruskan operasi.